Okey, untuk set pengera atau alarm pada jam ni, bulatan tengah ni tekan button atas. Tekan button atas sehingga jumpa skrin pengera. Okey, pengera yang ni dah jumpa. Tekan button set ni dalam 3 hingga 5 saat. Kemudian kat sini kita boleh set lah nak alarm tu pukul berapa. Kalau yang ni, kalau kat paparan ni pukul 1 pagi. So kalau nak buat pukul 12 tengah hari boleh. Pastikan AMPM dia. Okey, kalau macam ni saya tambah je. Okey, tengok kat nyala AMPM tu dah menyala. So maksudnya ni pukul 12 tengah hari. So tekan button tengah sekali. Ini untuk minit pula lah. Kalau nak 12.30 naikkan lah. Atau 12.10 minit, kita naikkan kat sini. Okay, lepas tu tekan button tengah sekali, button set sekali. Okay, kat sini kita dah buka pengera. Okay, yang ni kita boleh pilih bunyi pengera. Ini bunyi yang pertama, ada 6 bunyi. Ni bunyi yang kedua. Ni bunyi yang ketiga. Bunyi yang keempat. Bunyi yang kelima. Bunyi yang keenam. So boleh pilih yang mana. Contoh saya pilih bunyi yang pertama ni. So saya tekan button set sekali. Okay, dah sampai right tu, itu sahaja.